Jom kita bincangkan satu dinamik yang biasa sangat berlaku kat tempat kerja. Pernah tak terfikir kenapa ada staf yang nampaknya semua benda dia setuju je? Dan dalam masa yang sama, ada pula yang kerja dia asyik nak persoalkan setiap idea. Puncanya datang daripada dua cara pemikiran asas dalam sesebuah organisasi. Setengah orang ni, dia memang mudah nampak persamaan dan apa yang selari. Manakala yang lain pula, pantas je nampak perbezaan atau mana-mana kelemahan yang ada. Konsep ini dikenali sebagai match dan mismatch dari buku NLP at Work. Dan kalau kita faham perbezaan ni, itulah kunci sebenar kekuatan satu pasukan. Okey, jom kita tengok perbandingan antara dua corak pemikiran yang berbeza ni. Orang match fokus pada persamaan. Mereka ni memang hebat dalam membina kata sepakat. Tumpuan mereka pada persetujuan inilah yang bantu wujudkan perpaduan dalam pasukan. Orang mismatch pula, dia bantu kesan risiko, kesilapan atau apa-apa yang kita terlepas pandang. Fokus mereka ni umpama quality check semula jadi untuk pasukan. Sangat penting. Bila kedua-dua jenis pemikir ini difahami dan dihargai, kelebihannya memang luar biasa. Komunikasi jadi lebih produktif, idea dapat diselaraskan dan pada masa sama diuji secara kritis. Gabungan macam inilah yang akan menghasilkan keputusan yang jauh lebih bijak dan mantap. Jadi, ingat ya, pasukan yang hebat bukanlah pasukan yang semua orang fikirannya sama. Sebaliknya, ia dibina oleh individu yang saling melengkapi cara berfikir antara satu sama lain. Harap perkongsian ini bermanfaat. Faham ke faham?